Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar, terima peruntukan ahli Parlimen. Tapi Perikatan Nasional tolak. Lah, siapa pula dah? Dia duk kata, walau orang kata siapa? Tolak kan? Non nak bagi kena terima lah. Jadi saudara, zaman Madani ni, mereka menunjukkan pihak pembangkang ni seolah-olah dilihat sebagai puak yang menentang. Ataupun rebellion group, nampak kan? Harap kan? Puak yang memberontak, yang lawan dengan kerajaan. Maka mereka ni tidak layak lah dapat layanan daripada kerajaan. Jadi mereka kena sign surat dulu. Jadi bila mereka dah keluar daripada rebellion group, baru mereka dapat layanan lah. Jadi itu sistem sekarang. Tapi rakyat perlu faham lah. Kita punya sistem negara kita main daripada Westminster. Di mana ahli parlimen apa yang membangkang ni disebut sebagai apa? His Majesty Most Loyal Opposition, nampak dalam bahasa orang putih. Dan kerajaan disebut sebagai His Majesty Government. Kedua-duanya adalah MP yang menunjukkan ketaatan dan setia kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Bukannya rebellion group. Jadi, buat apa nak kena sign surat? Jadi, sebagaimana di UK, peruntukan MP-MP ni diberi secara adil berdasarkan Independent Parliamentary Standard Authority, IPSA. Di mana allowance pejabat, termasuklah pengendalian pejabat, sewa, utility dan juga keperluan pentadbiran ni dibagi secara adil. Semua dapat. Jadi proses untuk menuntut juga diaudit secara adil untuk memastikan penggunaan dana awam ni lebih efisien dan juga beretika. Sekarang kerajaan Madani dia kata apa? Peruntukan kepada pembangkang ni tak boleh bagi sebab ni kita risau takut mereka salah guna. Sekarang ni soalan rakyat, adakah peruntukan MP kerajaan ni hampa audit? Macam mana kita nak tahu mereka guna betul ke tak? Jadi, kena ambil lah sebagai contohnya kes Teresa Kok. Yang mana pegawai khas dia sendiri cakap lah. Kan, membuat tuntutan yang tak betul, yang palsu. Sampai RM500,000. So, begitu jugalah dengan peruntukan ahli parlimen yang digunakan untuk apa? Siapa yang sokong kerajaan ni lah, kena sign surat baru dapat peruntukan. Jadi, benda ni semua tak betul. Jadi, saya nak tanya, adakah rakyat Malaysia setuju sekiranya IPSA dilaksanakan di Malaysia?